Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini saya akan berkongsi dengan anda semua wahyu menurut Noldeke. Analisis terhadap isu kenabian Muhammad dalam Reschet des Quran, iaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Wan Muhammad Ubaidillah bin Wan Abbas dan Zulkifli bin Muhammad Yusuf. Jadi objektif kajian ini mengkaji pandangan orientalis terkenal Jerman Theodor Noldeke terhadap wahyu dan kenabian Muhammad SAW sebagaimana termuat dalam karyanya Sejarah Al-Quran, serta menilai kebenaran pandangan tersebut berdasarkan perspektif sarjana Islam. Jadi latar belakang Noldeke dan karyanya. Theodor Noldeke digelar bapa kritikan Al-Quran dan Syekh Al-Mustashrikin Jerman. Beliau punya karya adalah tesis kedoktorannya dan menjadikan karya rujukan utama orientalis dalam bidang sejarah Al-Quran. Dan karya ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu asal-usul Al-Quran, pengumpulan Al-Quran dan sejarah teks Al-Quran. Jadi pandangan Noldeke tentang wahyu dan kenabian Nabi Muhammad SAW ada 5. Yang pertama sekali, sumber wahyu Muhammad adalah kitab-kitab Yahudi. Jadi ulasan atau refutasi daripada penulis, Nabi Muhammad SAW adalah ummi, tidak boleh membaca atau menulis. Jadi kitab perjanjian lama belum diterjemah ke bahasa Arab sebelum Islam. Al-Quran mengandungi kisah Nabi yang tidak ada dalam kitab Yahudi dan Nasrani, contohnya kisah Nabi Hud, Saleh dan Syuaib. Yang kedua, keadaan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu disifatkan sebagai sawan atau gila. Jadi penulis memberitahu ini adalah tuduhan klasik yang disalah tafsir dari hadis sahih. William Ware, orientalis, sendiri menolak tuduhan sawan kerana pesakit sawan tidak akan mengingati apa yang berlaku, sedangkan Nabi mengingati dan menyampaikan wahyu dengan terperinci. Yang ketiga, wahyu adalah ilusi atau halusinasi akibat perasaan yang melampau lalu mendorongnya mendakwa sebagai Nabi. Jadi pandangan ini sama dengan tuduhan musyrikin Mekah bahawa Nabi gila atau terkena pengaruh jin. Jadi realitinya Islam tersebar luas dan membina tamadun yang hebat. Mustahil merupakan hasil daripada halusinasi. Kenabian adalah pilihan Allah dan bukan usaha manusia. Yang keempat, wujud komplot antara Nabi Muhammad dan Buhaira, iaitu rahib Nestorian untuk membentuk Islam. Buhaira mengajarnya dan mengarang suhuf. Jadi penulis memberitahu pertemuan dengan Buhaira ketika Nabi berusia 12 tahun. Masa singkat dan dihadiri pembesar Quraisy, tidak mungkin mempelajari agama yang lengkap. Sejarawan barat seperti Thomas Carlyle menolak cerita ini sebagai keterlaluan. Riwayat pertemuan ini pun tidak disepakati kesahihannya dalam kalangan sarjana Islam. Dan yang terakhir sekali, umat Islam menggunakan lafaz wahyu bukan sahaja untuk Al-Quran, tapi juga untuk ilham kepada makhluk lain seperti lebah, langit dan bumi. Jadi penulis berkata, memang benar Al-Quran menggunakan lafaz wahyu dalam pelbagai konteks, ilham kepada lebah, perintah kepada malaikat dan sebagainya. Namun semua wahyu datang kepada Allah. Yang khusus untuk Nabi dan Rasul adalah wahyu syariat. Jadi kesimpulan daripada jurnal ini, Noldeke walaupun dianggap tekun dan gigih, namun seperti kebanyakan orientalis lain, gagal memahami hakikat wahyu dalam Islam dan tersasar dari kebenaran. Pandangannya dipengaruhi oleh ketaksuban agama Kristian yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Sementara mereka menerima wahyu untuk Nabi-Nabi dalam Taurat dan Injil. Jadi pelbagai tuduhan seperti wahyu bersumberkan Nabi Yahudi, Nabi Sawan, ilusi, komplot dengan Buhaira adalah analisis songsan yang tidak berasaskan bukti kukuh. Jadi dapat difahami di sini, wahyu merupakan perkara yang bukan perkara yang dibuat-buat, melainkan perkara yang sebenar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat.